Event paling meriah di Love Food Fest. Tiba-tiba teringin nak cari makanan viral, kita orang mesti ke sini. Love Food Festival di dataran Carnival, pekarangan Stadium Shah Alam berlangsung dari 23 hingga 26 Oktober dari 10 pagi sampai 10 malam. Hampir 100 vendor makanan viral berhimpun kat satu tempat. Memang syurga untuk kaki makan. Teruja betul bila nampak kek tapak kuda. Tengoklah tu, inti dia penuh sampai ke hujung. Kita orang try inti tiramisu. Tak viral tapi sedap. Kita orang jumpa durian cream. Isi dalam dia lembut, krimnya manis berlemak. Sekali kau suap, Manis semanis kamu. lepas tu kita orang try kunafa red velvet dan kunafa pistachio. Siap add on crunchy pistachio. Seriously sedap. Entah dah berapa kali repeat. Crunchy gila. Saya ada cookies lagi. Wow, strawberry income. Dia orang import semua strawberry ni fresh dari Canberra. Coklat bergabung dengan strawberry. Fuh, layak. Kita orang try pula nasi kerabu mokna. Ambil lauk daging dan lemak bakar. Ini baru betul nasi kerabu jiwa pantai timur. Setiap hari tanpa jamu. Sebelum balik, sempat juga kita orang alas tekak dengan keladi cheese bakar. Tak ada gula, guna cheese dan madu. Dah duduk-duduk makan tu, sempatlah kita orang bawa balik tapau. Macam menarik kan? Jom ke Love Food Fest guys. Bye.